Saudara nampak tak tempat orang buat kerja-kerja tu? Di situlah antara tempat Nabi Ibrahim dan Ismail mengangkat batu untuk meninggikan binaan asas Kaabah. Tapi sebelum batu itu diangkat, ada kisah yang perlu kita ingat. Kisahnya, Nabi Ibrahim atas perintah Allah meninggalkan isterinya Hajar dan anaknya Ismail di lembah yang tidak berpenghuni. Nabi Ibrahim ada datang menziarahi mereka. Hingga pada satu masa, Nabi Ismail waktu itu dalam 20 tahun usianya mendengar ucapan ayahnya. Wahai Ismail, Allah memerintahkanku membina rumahnya dan Allah juga memerintahkan agar engkau membantuku bersama. Nabi Ismail yang membesar tanpa figura ayah setiap hari menyambut dengan baik tanpa mengungkit sejarahnya. Begitulah saudara. Hari ini kita tidak diuji seperti mana Nabi Ismail diuji. Kita cuma diuji dengan tersalah cakap, tersalah faham atau mungkin janji yang terlewat ditepati. Semua itu dah ada jalan keluarnya. Tapi setiap kali bergaduh, dia gali semula luka lama. Sedangkan hampir semua hubungan ada luka. Tapi hubungan yang matang tidak menjadikan luka sebagai senjata. Kerana hubungan mana yang tak bosan kalau setiap hari, setiap pertengkaran diiring kisah lama berputar-putar di tempat yang sama. Cukuplah mengungkit luka yang ada. Kerana kita kena sedar, cinta tidak runtuh kerana sekali silap, tapi cinta runtuh kerana ungkitnya geram. Renung Peribadi, cermin diri.